memalukan dirimu. Sekarang kat Bukit Besi. Bukit Besi jauh tak? Nak lapar Ganung, Kuala Ganung. KL? 40 kilo? Ya. Jauh lagi. Jauh lagi. 45 minit lah. 45 minit okey lah. Melukakan dia, take care. Baik-baik 40 minit. 1 jam 40 minit. Kita letak 45 minit lah. Rasa kau embun pagi LCD. Dia kalau minyak ada ni, tunjuk lah. Motor okey ke? Okey, alhamdulillah. Semoga selamat sampai, hati-hati. Terima kasih. Duduk homestay asing-asing. Tak ada asing-asing. Ifat cakap Ganung. Balik jangan duduk laju-laju je. Saya bawa slow lah. Betul. Slow itu bawa. Slow. Ramai ke? 7 orang. Gitu lah. Mal dia dengan geng dia. Cuma yang ikut Mal, Amri dengan Mem Musa. Okey lah guys, saya live dulu. Saya tunggu Ipan 4x4 nak isi minyak. Tak ada minyak kan? Tak ada minyak. Patak. No, patak. Pantat. Astagfirullahaladzim. Orang Kelantan panggil patak. Jadi lain mulut mereka. Saya cuba untuk meng-KL-kan patak tu. Okeylah, saya live dulu. InsyaAllah ada rezeki saya live balik. Jangan fly je. Bawa slow ni. Saya tiga biji motor je. Hal lain duduk baru keluar perasing rasa. Itu saya.
Mak speed buat. Selamat, Ben. Selamat, okey. Assalamualaikum dan selamat pagi.